Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang projek solar charging stesen mini kami. Nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Hadib, nombor metrik 10 DPM 23F 1037. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad. Nombor metrik saya ialah 10 DPM 23F 1005. Nama saya Subhashini anak perempuan Ravi, nombor metrik 10 DPM 23F 1070. Salam sejahtera, saya Narmada anak perempuan Ravi sendiri, nombor metrik 10 DPM 23F 1057. Dalam era digital, telefon pintar telah menjadi keperluan utama pelajar institusi pengajian tinggi kerana digunakan untuk komunikasi, pembelajaran digital, capaian maklumat dan tugasan akademik. Namun, masalah bateri cepat habis sering menjadi kekangan, khususnya apabila berada di luar kelas atau kawasan tanpa soket elektrik. Sebagai penyelesaian, tenaga solar muncul sebagai alternatif mesra alam kerana Malaysia menerima purata cahaya matahari tinggi iaitu sekitar 4.21 hingga 5.56 sehari. Kajian oleh Fudoli tahun 2020 menunjukkan bahawa sistem fotovoltaik mudah alih dengan pengawal MPPT dan bank bateri dapat meningkatkan kecekapan tenaga solar, menjadikannya sesuai untuk aplikasi seperti stesen pengecas mini. Selain itu, projek MGTC 2019 di Air Keruh dan inisiatif Nano Malaysia Berhad bersama Petronas membuktikan potensi luas teknologi solar di Malaysia. Dalam konteks Politeknik Serampai, pembangunan solar charging mini station bukan sahaja menyediakan kemudahan pengecasan yang mesra alam, malah meningkatkan kesedaran pelajar tentang tenaga boleh diperbaharui. Secara keseluruhannya, projek ini menyokong aspirasi kampus hijau dengan mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga fosil serta menjadi contoh amalan lestari di institusi pendidikan. Untuk Sustainable Development Goals SDG yang kami pilih untuk projek ini ialah yang pertama, SDG 7, Affordable and Clean Energy. Projek ini menyokong SDG 7 kerana menggunakan tenaga boleh diperbaharui iaitu tenaga solar sebagai sumber utama dengan membangunkan solar charging mini station yang menyediakan akses kepada tenaga bersih, mampu milik dan mesra alam kepada warga Politeknik Serampai. Yang kedua, SDG 11, Sustainable Cities and Community. Pembangunan stesen pengecas solar di kampus Politeknik juga sejajar dengan SDG 11 kerana ia menyumbang kepada pembentukan komuniti pembelajaran yang lebih mampan. Projek ini membantu menyediakan kemudahan awam yang menyokong gaya hidup lestari dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga berasaskan fosil. Dan yang ketiga ialah SDG 13, Climate Action. Penggunaan tenaga solar dalam projek ini dapat mengurangkan pelepasan karbon yang dihasilkan daripada sumber tenaga berasaskan fosil. Secara tidak langsung, ia menyokong tindakan terhadap perubahan iklim dengan mempromosikan penggunaan tenaga hijau dalam skala kecil di peringkat institusi pendidikan. Politeknik Serampai menekankan inovasi, teknologi dan kelestarian dalam pembangunan kampus. Dengan bilangan pelajar yang ramai, keperluan tenaga elektrik amat penting. Namun, keberuntungan pada sumber konvensional menimbulkan masalah, terutama apabila pelajar menghadapi kesukaran mengecas peranti di kawasan terbuka. Telefon pintar yang penting untuk pembelajaran sering terjejas apabila bateri habis, sekaligus menjejaskan komunikasi dan tugasan. Bagi mengatasi isu ini, projek solar charging mini station dibangunkan dengan memanfaatkan tenaga solar yang sesuai dengan iklim Malaysia. Selain menyediakan kemudahan pengecasan, projek ini menyokong usaha kelestarian alam sekitar, meningkatkan kesedaran tentang tenaga boleh diperbaharui dan menjadi contoh aplikasi teknologi hijau dalam skala kecil. Secara keseluruhannya, projek ini memberi nilai tambah kepada Politeknik serta menyokong aspirasi negara dalam mempromosikan tenaga lestari. Seterusnya saya akan menerangkan pernyataan masalah projek kita. Pada masa kini, pelajar dan pensyarah sangat bergantung kepada peranti elektronik seperti telefon pintar dan komputer riba untuk tujuan pembelajaran dan kerja. Namun masalah yang sering dihadapi ialah bateri cepat habis ketika berada di kampus, terutamanya semasa berada di luar bilik kuliah. Kemudahan pengecasan juga terhad dan hanya bergantung kepada sumber elektrik biasa. Selain itu, penggunaan tenaga tidak boleh diperbaharui, meningkatkan kos dan mencemarkan alam sekitar. Oleh itu, kami membangunkan projek solar charging station mini sebagai alternatif pengecasan yang mudah, selamat, mesra alam dan boleh digunakan di pelbagai lokasi kampus.
Seterusnya, saya nak menerangkan persoalan projek kita. Soalan yang pertama adalah, apakah keperluan pengguna terhadap kemudahan pengecasan mesra alam menggunakan tenaga solar? Soalan yang kedua, adakah solar charging station mini berkesan sebagai alternatif kepada penggunaan elektrik konvensional? Soalan yang ketiga, sejauh manakah solar charging mini station dapat menyediakan kemudahan pengecasan yang mudah, praktikal dan selamat? Soalan yang terakhir adalah, apakah peranan projek ini dalam meningkatkan kesedaran pelajar, pensyarah dan masyarakat tentang kepentingan tenaga boleh diperbaharui? Saya ingin membentangkan objektif projek kami iaitu Solar Charging Station mini. Objektif pertama adalah untuk mengenal pasti keperluan pengguna terhadap kemudahan pengecasan mesra alam yang menggunakan tenaga solar. Objektif kedua adalah untuk mengkaji berkesanan Solar Charging Station mini sebagai alternatif kepada pengguna elektrik yang berkonvensional. Dan objektif ketiga adalah untuk mengenal pasti sejauh mana stesen mengecas ini mampu menyediakan kemudahan yang mudah dan praktikal selamat kepada pengguna-pengguna yang menggunakan solar mini charging station. Objektif keempat adalah untuk melihat peranan projek ini dalam meningkatkan kesedaran pelajar, pensyarah dan masyarakat tentang kepentingan tenaga boleh diperbaharui. Keseluruhannya, objektif-objektif ini, projek kami bukan sahaja menyediakan kemudahan pengecas mesra alam, tetapi juga memberi nilai tambahan kepada masyarakat dan memahami pentingnya menggunakan tenaga hijau. Seterusnya ialah skop projek. Projek ini membangunkan stesen pengecas mudah alih yang menggunakan tenaga solar sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Projek ini membolehkan pengguna mengecas peranti seperti telefon pintar dan juga power bank tanpa bergantung sepenuhnya pada elektrik konvensional. Sistem ini terdiri daripada 4 komponen utama iaitu panel solar yang menjana tenaga. Yang kedua ialah bateri simpanan. Dia memainkan peranan untuk menyimpan tenaga untuk siang dan malam. Komponen yang ketiga pula ialah dia menggunakan port USB dan Type-C yang berfungsi sebagai untuk pengecasan telefon pintar ataupun power bank. Dan yang komponen yang terakhir iaitu yang keempat adalah paparan status ataupun sensor yang akan menunjukkan tahap bateri yang tinggal di dalam bateri. Seterusnya ialah kelebihan projek ini adalah dia mesra alam, fleksibel, sesuai di kawasan yang tanpa mempunyai akses elektrik. Proses untuk membuat projek ini ialah membuat kajian, membuat pemilihan komponen, membuat pemasangan dan membuat ujian, dan yang terakhir adalah membuat laporan praktikal. Walaupun projek ini boleh dipengaruhi oleh faktor cuaca, ia tetap menjadi alternatif tenaga hijau yang sangat praktikal. Projek ini juga boleh menjadi asas kepada pembangunan sistem solar berskala besar pada masa hadapan. Seterusnya adalah saya akan membentangkan kepentingan projek Solar Charging Mini Station. Kepentingan kepada pelajar adalah kemudahan pengecasan. Pelajar boleh mengecas telefon pintar atau tablet ketika berada di kampus. Tidak risau bateri habis, membantu pelajar semasa menghadiri kelas dan aktiviti luaran. Pembelajaran tenaga hijau, pelajar dapat mempelajari secara langsung aplikasi tenaga boleh terbaharui. Kepentingan kepada pensyarah adalah kurangkan kebergantungan dengan elektrik konvensional dan membantu ketika di bilik kuliah atau pejabat, boleh digunakan di bilik luar, memudahkan pensyarah semasa aktiviti keluaraan. Dan bahan pengajaran tambahan. Projek ini boleh dijadikan contoh sebenar inovasi tenaga boleh dipengaruhi. Kepentingan ketiga adalah kepada keselamatan. Kurangkan risiko kabel berlebihan, elak lintas pintas atau kebakaran. Sistem lebih selamat guna tenaga solar dengan bateri simpanan 1
pengawas cas dan kurangkan risiko kejutan elektrik tidak bergantung kepada sumber kuasa utama. Seterusnya ialah takrifan istilah. Takrifan istilah ada 3, iaitu yang pertama ialah mini solar charging station, yang kedua pula ialah sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang ketiga ialah kelestarian dan aplikasi praktikal. Okey, kita berbalik kepada yang pertama, mini solar charging station. Mini solar charging station ni adalah sistem pengecas mudah alih yang menggunakan tenaga solar. Komponen utama yang ada pada mini solar ini ialah yang pertama, panel solar, bateri simpanan, sensor dan juga port USB dan Type-C. Ia berfungsi sebagai mengecas telefon pintar dan power bank tanpa bergantung kepada elektrik konvensional. Proses untuk membuat mini solar charging ini ialah perlu melalui beberapa proses. Yang pertama ialah mereka bentuk, memilih komponen, membuat pemasangan, membuat ujian dan juga membuat laporan teknikal. Yang kedua pula ialah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Tenaga yang boleh dijana semula melalui matahari, angin dan juga air. Projek penggunaan solar ini lebih mudah untuk diperoleh, lebih mesra alam dan juga tidak akan meninggalkan apa-apa pencemaran yang boleh merosakkan alam sekitar. Bagaimana sumber tenaga ini boleh dijana ialah melalui panel solar yang menukarkan cahaya kepada elektrik dan menyalurkannya kepada bateri untuk bateri menyimpan tenaga. Cabaran untuk sumber tenaga ini ialah ia sangat bergantung kepada cuaca dan juga kapasiti panel yang terhad. Yang ketiga ialah kelestarian dan aplikasi praktikal. Projek solar charging station mini ini menyokong amalan kelestarian dengan memanfaatkan tenaga boleh diperbaharui, mengurangkan kebergantungan kepada elektrik konvensional serta membantu meminimumkan kesan pencemaran kepada alam sekitar. Yang terakhir sekali ialah rumusan. Bab 1 membincangkan masalah, objektif dan juga persoalan, skop dan kepentingan kajian. Projek yang memberi tumpuan kepada pembangunan solar charging stesen mini sebagai alternatif pengecasan peranti mudah alih berasaskan tenaga boleh diperbaharui. Kajian ini menilai keupayaan sistem untuk menyediakan pengecasan mesra alam, mudah alih dan juga mengurangkan kebergantungan kepada elektrik konvensional. Hasil projek ini diharapkan menunjukkan keberkesanan sistem serta meningkatkan kesedaran terhadap penggunaan tenaga hijau.